Apa khabar Encik? Khabar baik. Dah makan? Sudah. Labu, aku nampak ada dua orang di tanah. Dia bilang dia dah makan. Ada dua orang di tanah, Cik. Dia bilang dia dah makan. Aku tahu dia tanya. Tak ada berbungu. Pergi tanya. Apa dia mau? Bahalul. Apa dia mau, Bahlul? Encik. Mau apa, Encik? Kami berdua ni datang nak minta derma. Dia datang nak minta derma. Dia datang nak minta derma, Cik. Derma. Derma apa? Derma apa, Labi? Derma apa, Encik? Derma anak yatim. Oh, saya kenal. Derma anak Muhammad Yatim yang tinggal di belakang masjid tu. Nanti. Bukan anak Muhammad yatim. Anak yatim, anak yang kehilangan ibu bapa. Oh, anak yang kehilangan ibu bapa tu anak yatim, Encik? Betul. Maafkan saya, Encik. Dulu saya tak pergi sekolah. Apa? Derma anak yatim, anak yang kehilangan ibu bapa. Derma anak yatim, Cik. Anak yang kehilangan ibu bapa, Cik. Kenapa kau menangis? Pergi tanya lagi perempuan. Labi, laki-laki ke perempuan? Encik berdua ni laki ke perempuan? Sampai tak kenal laki-laki dan perempuan? Tentulah kami ni laki-laki, Encik. Laki-laki ya? Maafkan saya, dulu saya tak sekolah. Oh, tak apa. Dia bilang dia laki-laki. Dia bilang dia laki-laki, Cik. Tapi tak tahu jangan-jangan dia pondan tak? Pondan. Beritahu aku demam. Labi, Pak Haji demam. Haji duduk elok-elok ni dah demam. Mula. Pak Haji betul-betul demam tak? Ada. Oh. Cik. Sebenarnya, Pak Haji tak demam tapi dia suruh bilang dia demam. Pak Haji, Labi dah